Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Erin Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman enggan mengulas lanjut mengenai persiapan perkahwinan bersama tunangnya Bella Astila. Ia susulan Mahkamah Persekutuan hari ini menangguhkan keputusan Syed Saddiq terhadap 4 pertuduhan bersubahat, pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana angkatan Bersatu Anak Muda Armada Bersatu yang dihadapinya kepada tarikh baru 13 Julai depan. Ketika ditemui di luar Istana Kehakiman, ahli politik berusia 34 tahun itu menjelaskan beliau hadir ke mahkamah bagi mendengar keputusan kes terhadapnya dan menghormati panel hakim yang menangguhkan keputusan itu kepada tarikh baharu. Saya di sini untuk menerima keputusan akhir terhadap saya. Saya hormati keputusan mahkamah, katanya. Ketika mengulas soalan wartawan, adakah penangguhan keputusan itu mengganggu persiapan perkahwinannya bersama Bella. Dalam pada itu, Bella atau nama sebenarnya Dayang Ara Nabila Awang Astila 32 sekali lagi memohon orang ramai mendoakan yang terbaik buat hubungan mereka. Doakan, katanya ringkas ketika meninggalkan perkerangan Istana Kehakiman. Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Seri Abu Bakar Jais memaklumkan prosiding hari ini tidak dapat diteruskan selepas salah seorang anggota panel iaitu Datuk J. Muhammad Rizima Ghazali tidak dapat menghadiri prosiding kerana sedang menjalani cuti sakit selama 2 hari iaitu hari ini dan esok.